Baiklah, seterusnya kita akan mempelajari bagaimanakah integer dalam operasi darab. Baiklah, sebagai contoh, negatif 5 darab dengan negatif 5. Tolak-tolak dah akan jadi tambah, maka buang dah positif tu. So 5 darab 5, darab terus 5 darab 5, jawapan dia adalah 25. Macam mana pula dengan sekiranya negatif 5 darab dengan 5? Tolak tambah dia akan jadi tolak. So tolak tambah akan jadi tolak. So 5 darab 5 25. Nombor tetap darab macam biasa, cuma positif atau negatif saja yang berubah. Contohnya negatif 10 darab dengan negatif 10. Nombor tetap darab macam biasa, 10 darab 10 100. Sekarang ni adalah nak menentukan sama ada positif atau negatif. Bila negatif jadi positif. Macam tu cara dia mudah. Kita soalan lain, contoh macam 5 darab dengan negatif 5. Nombor darab macam biasa, 5 darab 5 25. Positif negatif jadi negatif. Sekian. Baiklah, seterusnya kita akan mempelajari operasi bahagi dalam integer. Let's say kalau kita negatif 5 bahagi dengan negatif 5. Macam mana kita nak selesaikan? Cara dia ialah nombor tetap bahagi macam nombor biasa. 5 bahagi 5 dapat 1. Masalahnya ialah operasi, masalahnya ialah negatif atau positif. So negatif akan jadi positif. So maksud jawapannya adalah 1. Macam mana pula dengan 5 bahagi dengan negatif 5? Nombor tetap bahagi macam biasa, 5 bahagi 5 jawapan dia 1. Tapi sebabkan sini ada negatif, tambah negatif, jadi kita letak sini negatif. Soalan yang lain, let's say kalau 5 asyik 5 je del. Okay. 6 bahagi dengan 2, kita akan dapat negatif 2. Negatif 6 bahagi dengan negatif 2. Baiklah, nombor bahagi macam biasa, 6 bahagi dengan 2 3 jawapan dia. Negatif dengan negatif, ingat negatif dia positif. Baiklah, cuba soalan lain, nombor yang sama, 6 bahagi dengan negatif 5. So kita akan dapat silap, mana boleh bahagi je ni. 6 bahagi dengan negatif 2. So kita akan dapat 6 bahagi dengan 2 akan dapat 3. Positif negatif jadi negatif. Sekian. Baiklah, seterusnya kita akan mempelajari operasi gabungan yang mempunyai tolak, darab. Okay. Baiklah, mari kita first kali, sekiranya kita nampak operasi yang gabungan, kita tengok yang paling mula sekali yang kita kena selesaikan. Yang mula sekali kita kena selesaikan adalah darab. Jadi cara yang paling terbaik adalah kita letak bracket lah. So supaya kita mudah untuk nampak. Tolak tu biarkan dulu. Okay, so first kita kena buat darab yang terlebih dahulu. Kemudian kita kena permudahkan nombor, sebab ada tolak-tolak ni. Kemudian baru kita selesaikan. So mari kita lihat cara dia. Mula negatif 10 sebab kita tak kacau dia. Negatif 10 tolak untuk kurungan yang apa jawapan yang dalam operasi darab ni. Lepas tu kita akan permudahkan ni, tolak jadi tambah. Ingat, tolak jadi tambah 3. Baiklah, 20 darab dengan negatif 2. Darab nombor mesti darab macam biasa. 20 darab 2 dapat 40. Tapi negatif ni kita letak sini negatif, sebab 20 darab dengan positif darab dengan negatif dapat jadi negatif. Baiklah, seterusnya kita ada tolak-tolak, so kita permudahkan dia dulu. Negatif 10
Tolak-tolak jadi tambah. Tolak jadi tambah 40 tambah 3. Tambah 3 yang ni ya. Seterusnya negatif 10 tambah 40. Sama juga dengan 40 tolak 10. 40 tolak 10, jawapan dia adalah 30. Tambah 3. Okey, selesaikan jawapan saya. Baiklah, operasi ini juga integer operasi gabungan. Baiklah, mari kita selesaikan. Mula sekali ingat darab yang darab perlu dimulakan dulu. Negatif 5 darab 4. Kita letak bracket dulu supaya tak confuse. Baiklah, negatif 5 darab 4, kita akan dapat negatif 20. Tolak macam biasa, tolak 10. Kita selesaikan yang atas dulu. Okey, per atau bahagi negatif 5 tolak 5 jadi tambah, maksudnya negatif 10 sama dengan, ingat tolak-tolak pun dia makin tambah. Bayangkan anda dah berhutang sini 20, dan ada negatif 20, anda bergerak lagi ke arah sana 10. So sini ialah negatif 30. So jawapannya ialah negatif 30 bahagi dengan negatif 10 sama dengan, okay, sekarang ni kita selesaikan. Ingat, sama juga macam kita tulis kat sini. Kalau anda masih belum belajar nombor nisbah, tapi kita tulis cara belajar untuk nombor integer, 30 bahagi negatif 10. Sama juga cara dia. Kita bahagi dengan nombor bahagi dengan macam biasa, 30 bagi 10 kita dapat 3. Negatif, ingat, tolak jadi tambah. So jawapan dia adalah 3. Sekian.